walaupun mungkin isu keberadaan Bersatu dalam Perikatan Nasional ini agak unik sedikit oleh kerana ada laporan daripada beberapa orang ahli parlimen Bersatu sendiri ke ROS tentang keabsahan kedudukan kepimpinan jawatankuasa Bersatu. Jadi oleh kerana itu kita juga ingin melihatlah setakat mana keabsahan itu dipertikaikan oleh ROS. Pengerusi PN kata kedudukan Bersatu dalam PN bergantung kepada laporan ROS sebab ahli-ahli Parlimen Bersatu dah buat report kepada ROS tentang keabsahan jawatankuasa Bersatu ni. Laporan ROS tu merujuk kepada isu peletakan jawatan ahli majlis tertinggi parti tu sampai tak cukup korum nak mesyuarat. Jadi, kalau ROS sahkan majlis tertinggi Bersatu tak cukup korum, maka secara automatik kedutkan parti Bersatu tidak sah. Jika itu berlaku, maka Bersatu secara automatik tidak layak duduk dalam PN lagi. Malah, buat masa ini, pengerusi PN kata tidak ada apa-apa nak dibincangkan tentang Bersatu. Fokus PN hanya pada PRN dan PRU. Dengarkan penjelasannya. Saya rasa yang menjadi prioriti nombor satu dalam Perikatan Nasional sekarang ini ialah bagaimana untuk memastikan kita memenangi kursi sebanyak mungkin dalam pilihan raya di Melaka, khususnya yang paling hampir dan tentunya peringkat federal. Jadi tidak ada perkara lain lagi yang dalam agenda untuk dibincangkan selain daripada itu. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Jangan lupa keluar mengundi.